semua. Hari ni kita ada jual seperti aiskrim. Oh, lama dia. Tada! Tada! Habis tinggal loteng je. Inilah loteng. Kata je dah habis. Yang dah 2 peti habis. Yang impor, yang tu saya doakan semoga rezeki pada umur sehat selalu. Macam-macam dah. Dan Yang buat video dengan kita hari ni. Video untuk kita. Terima kasih semua yang buatkan video kita. Sangat nak buat video banyak-banyak. Dan jangan lupa apa? Like, subscribe di YouTube. Follow di TikTok. Kalau Facebook tak tahu. So, cakap apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih Allah bagi aiskrim kita habis. Semoga besok. Semoga esok habis ya. Sebab Besok adalah last stock kita untuk flavor cempedak, durian, coklat, lagi tiramisu. Lagi esok last tau. Lagi apa? Cookies, lychee. Okey, itu flavor untuk minggu ni. Esok last yang kakak Angah dengan abang akan bawa. So mainan yang ada nanti orang nampak boleh singgah-singgah ke? Di bayar beli tapi dah habis. Rugilah yang lain tak beli tu. Nanti jumpa kita boleh beli. So apa lagi nak cakap? Jangan lupa tadi pula. Beli sekarang. Saya tu Bukan beli sekarang, beli besok hari Ahad. Jam? Kita kena doa dulu biar esok habis lagi. Allah, semoga esok Allah bagi habiskan aiskrim kita ya Allah. Dengan ya Allah beli-beli tu banyak duit ya Allah. Boleh beli aiskrim kita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Cakap? Semoga esok banyak orang beli. Untuk stok yang terakhir. Stok yang terakhir. Sebab hari Senin Umi akan buat flavor yang lain pula. Ada Pisamin yang minta min. Tunggulah. Minggu depan. Abang nak cakap apa bang? Cepat. Cepatlah abang. Nak cakap apa? Cepat. Ni. Apa tu? Habis. Cakaplah. Terima kasih. Terima kasih. Yang beli hari ni. Semoga Semoga murah rezeki. ya. Bye-bye semua mak.